Enjin pecah. Enjin pecah. Main bunyi. Saya jaga dengan you orang ah. Kalau Amo ya masuk sana tengok banyak orang kat gambar dia. Betul tak? Kalau saya masuk tak ada orang apa kat gambar. Kalau you nak buat macam ni main lampu kan, cantik kan. So you orang mesti mau cari workshop yang buat wiring yang baik. Jangan main-main tau, kerana ini senang bakar wayar nanti you punya kereta terbakar tau. Jangan main-main tau. Wah, Abang Syah, you dengar? Abang Syah dengar? Wah, you nak kertas? Kertas dah habis. Wah, tak boleh. Telinga tak boleh tahan tau. So, tua lah. Ini event saya punya opinion saja, bukan semua. Kalau orang yang datang sini nak tengok atau angkat gambar kereta JDM, memang banyak. 70% ke atas semua kereta yang display. So, kalau nak cari part, Sangat kurang. you bayar tiket RM60 berbaloi tak? Untuk saya ada sikit-sikit kecewa lah. Kerana dia pun tak besar. Tengok saya dengan you kan, dalam 3-4 jam kan, sudah habis. So, saya pun pelik lah. Dia jual 3 hari punya tiket combo pun ada. So, kalau untuk orang yang hanya nak mari explore sikit, tengok sikit kan. So, saya rasa you beli 1 hari cukup lah. Tak payah 3 hari. So, untuk you orang lah, jangan lupa follow saya, like dengan share. Okay? So, saya akan cubalah bawa you orang pergi lebih events untuk bagi orang tengok apa beza-beza mereka. Follow, like and share. Bye.